Kenapa? Tak kenal maka tak cinta. Kenapa emas dikatakan logam yang bernilai dan kenapa manusia sukakan emas? Emas adalah satu-satunya aset keuangan yang berdiri sendiri. Ia tidak perlu jaminan daripada sesiapa pun. Ia tidak berkait dengan mana-mana sistem atau rekod keuangan. Emas boleh diguna pakai sebagai alat penyimpan nilai yang paling ampuh dalam sejarah manusia disebabkan sifatnya yang tidak boleh dicipta dan tidak boleh dibinasakan dengan menggunakan apa cara sekalipun. Emas disebut berkali-kali dalam Al-Quran. Malah, Allah memberikan jaminan bahawa emas akan kekal bernilai sehingga kiamat. Jumlah emas di muka bumi adalah terhad. Jika Tuhan takdirkan sebanyak 100,000 tan emas tertanam di dalam perut bumi, maka jumlah tersebut itu sahaja yang akan wujud dan bertukar tangan di antara manusia. Ini adalah kerana emas tidak boleh dicipta dan emas merupakan mata wang yang paling bertahan sejak beribu-ribu tahun. Disebabkan oleh faktor nilai emas itu sendiri yang memang luar biasa, emas adalah satu-satunya aset keuangan yang tidak sesekali boleh jatuh nilainya kepada kosong. Ia dianggap duit sebenar sejak zaman berzaman lagi. Ada emas, maksudnya kita ada duit. Nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold? Boleh tekan butang sign up dan saya akan bantu anda langkah demi langkah dalam simpanan emas yang terbaik untuk anda.